Pernahkah anda terfikir apa jadi kalau anda mogok mandi selama seminggu? Bukan sehari dua, tapi 7 hari berturut-turut. Apa yang akan berlaku? Hari pertama ke ketiga, korang akan mula rasa rimas. Minyak semula jadi badan akan banyak keluar dan terkumpul. Rambut akan nampak wet look, tapi versi lekik. Kulit mati pun dah mula bertimbun. Masa ni, bakteria jahat mula check in kat celah-celah lipatan badan. Masuk hari keempat dan kelima, bau badan dah mula berbau kuat. Sebenarnya peluh tu tak busuk, tapi bila bakteria makan peluh anda, mereka lepaskan gas yang berbau. Bukan tu je, anda akan mula rasa gatal-gatal yang amat sangat sebab liang pori dah tersumbat dengan daki. Hari ke-6 dan ke-7, keadaan dah jadi bahaya. Anda berisiko kena jangkitan kulat dan jerawat batu di merata tempat termasuk belakang badan. Kalau korang ada luka kecil, kuman mudah masuk dan buat jangkitan serius. Kulit korang juga boleh kusam dan berkerak. Kesimpulannya, mandi tu bukan sekadar nak wangi, tapi untuk kesihatan kulit dan mental. Lepas 7 hari tak mandi, anda mungkin hilang kawan. Tapi yang paling takut, anda mungkin dapat penyakit kulit yang kronik. Anda paling lama tak mandi berapa hari? Cuba jujur kat ruangan komen.